Okey, saya dah pun sampai dekat kawasan Puchong Indah ni. Saya dapat tahu dekat tempat ni ada satu akak ni, dia jual nasi ayam Hainan. Katanya lokasi depan dengan ni Petron Taman Puchong Indah ni dah sampai. Katanya buka pukul 11 pagi tapi sekarang dah pukul 11 suku pagi. Tak ada akak tu. Dia mereka guna lori. Tak apalah, kita tunggu kejap tengok. Kalau tak ada, memang tak adalah, tak ada rezeki nak makan nasi ayam akak tu. Saya rasa nak pergi tanya dekat peniaga belakang tu. Tengok akak tu masih meniaga lagi ke tak? Jom. Assalamualaikum bang. Mau tanya bang. Depan ni bukan ada akak tu meniaga nasi ayam bang? Ni ah. Aku lambat dengan pukul 9 lebih lagi bang. Ya? Oh, dia sampai lambat dah? Pukul 9 lebih lagi. Kampung pun jam 11 suku kan? dalam dekat-dekat. Ya? Sebelah 40 je dia lah bang. Ya? Tak apalah, tunggu kejap lah. Boleh bang. Okey, baik. Boleh bang. Okey, baik. Okey, terima kasih. Okey, dah tanya abang tu, dia kata ada tapi lambat sikit. Kita tunggu kejap. Kalau dia sampai, kita tanyalah boleh shoot tak boleh shoot. Kalau boleh shoot, kita promote akak tu. Okey, akhirnya nampak macam lori akak tu Tu Sekejap kita jumpa akak tu, kita minta izin. Dia bagi shoot, kita promote sekali. Assalamualaikum kak. Saya daripada Warung Hunter kak. Warung Hunter. Saya YouTube, Facebook, TikTok semualah. Nak minta izin lah nak shoot akak punya nasi ayam ni. Boleh kak? Boleh. Sekejap. Boleh. Boleh. Okey, tak apa. Adik. Okey. Boleh. Okey. Kalau Dah, boleh dah. alright. Akak tu dah bagi izin. Kejap lagi kita shoot. Saya rasa nasi ayam Hainan akak tu. Tengok sampai habis video ni. Memang layan bro. Assalamualaikum Puan Nurul. Waalaikumsalam. Boleh Puan cerita sikit tak? Dah berapa lama dah Puan meniaga nasi ayam Hainan ni? Oh, saya kat sini dah lebih kurang setahun lebih dah. Setahun lebih? Ya, saya. Puan memang bermula di sini atau ada tempat lain? Dulu memang saya ada kat tempat lain. Masa sebelum Covid ada kat Taman Wawasan. Taman Wawasan. Ya, masih Paidong Amin. Saya pernah niaga kat sana. Lepas tu setelah ada Covid, jadi kita kena berhenti sementara. Masa tu saya cuma buat delivery sahaja. Buat di rumah lah. Buat di rumah, hantar satu rumah ke satu rumah lah. So lokasi yang sekarang ni di mana? Lokasi saya sekarang ada kat Puchong Indah ni. Waktu operasi pukul berapa? 11 suku sampai pukul 5.30. Tapi kadang kita orang kata rezeki Allah yang menentukan. Jadi kita kadang saya boleh balik awal, kadang saya boleh balik cepat. Itu pun tengok ayam. Sekira ayam cepat habis, jadi saya pun boleh balik cepat. Oh, cakap balik habis awal, balik awal. Ya, saya. So biasanya bermula 11 pagi lah kalau tak ada apa-apa. Ya, saya. InsyaAllah. Saya ni Cina Muslim. Saya tak masuk Islam dekat 29 tahun. Jadi kalau sekiranya orang yang suka makanan Cina, macam orang Islam kita, boleh kita test. Kalau sekiranya ada orang yang suka makan nasi ayam biasa pun boleh test. Ikut selera masing-masing lah. Macam ayam ni digoreng lah. Okey, ayam ni sebenarnya ayam ni dicelup. Dicelup. Ya, orang tapi sekarang orang kata steam. Tapi kalau ikutnya China punya dia memang semua pakai celup. Celup dengan apa tu? Celup dengan herba. Celup dengan herba. Ya, sebab tengok mi tarik dia pun ada sup herba. Jadi semua insya-Allah ada yang Chinese food dia panggil
apa dengan lempah dia lah. Satu bungkus berapa Puan Nurul jual? Oh, okey. Harga dia? Saya sebenarnya semua ni niagaan ni ada proses keluarga. Kita tak perlu jual mahal sebab saya tak ada ambil barang-barang daripada lain tempat. Jadi macam kicap saya sendiri proses keluarga punya. Semua resepi keluarga. Sebenarnya itu atuk saya punya resepi. Kicap, sambal proses sendiri? Ya, semua proses hari-hari. Tak pakai lama Bang? Jadi setiap kalau untuk nasi ayam Hainan dia punya bahan-bahan dia sangat sensitif. Dia tak boleh tunggu sampai esok. Dan dia tak boleh esok panas sekali ayam goreng balik dia tak boleh. Dia boleh. buat pagi tu juga? Ya, kalau sekira tak habis saya akan hadiahkan kepada orang lah. Macam budak tafiz setukar hadiah lah. Customer boleh makan sekali Puan Boleh, boleh. Ada meja juga, ada meja. Ada Puan jual air juga, dapat ada jual air juga tu. Okey, macam ni. Sekarang saya sebenarnya anak-anak saya masih sekolah. Okey. Jadi ada seorang anak lelaki pun ada kat Mesir lah. Jadi saya ambil air ni sebagai hadiah kepada orang Islam kita sebab untuk nak membantukan saya. Kalau saya seseorang nak doakan anak saya, memang saya tak mampu. Tapi saya perlukan sekeliling orang Islam. Jadi kita lagi pun mereka pun support perniagaan saya dengan cara baik. Jadi saya hadiahkan air lah kadang segitu lah. Kalau sempat air bungkus saya bungkus lah. So customer datang boleh minum air lah. Boleh insyaAllah. Lain diri. Yes. Okay, untuk penduduk di sekitar Puchong ni Puan boleh order online lah? Boleh, saya ada Grab, ada Shopee dan ada Grab, Shopee dengan Misi. 3 itulah boleh guna. Ya. Okey lah Puan, saya nak cuba lah Puan. Tak sabar tengok memanggil-manggil lah nasi ayam. Okey, insyaAllah. Saya nak makan satu, makan kat sini. Okey, boleh. Saya nak bahagian isi Puan. Boleh. Okey, jom tengok. Lagi satu ni, kat sini ada kebaikan kita boleh pilih bahagian. Oh, boleh pilih bahagian. Ya. Tapi orang harga sama. Macam first come first serve lah. Tengok ayam saya lah. Kalau tak habis kita ni. Tapi siapa pun boleh minta bahagian tapi harga tetap kita sama. Harga sama. Ya. Nasi tambah ni macam orang kata macam dalam Islam kita walaupun bisnes ni ada bahagian orang punya. Jadi setakat nak tambah nasi sikit tu pun saya jadikan hadiah. Halal je lah. Kita tak kira percuma tapi kita kira hadiah. Hadiah itu bermakna saya menghargai customer orang Islam yang datang support saya. Betul. Okey Puan, jom tengok macam mana cara penyediaan. Okey, boleh? Okey. Nasi ayam Hainan ni sebenarnya ayam dia sangat lembut. Sebab kenapa dia lembut? Sebab kita bukan lebus. Kalau sekiranya saya lebus, ayam tu akan jadi keras. Dia kena keras. Jadi kita akan buat sup ayam sendiri. Jadi kita tak guna ayam ini jadikan sup. Okey. Sebab dia ada herba dia. Dia ada herba sebab ayam ni saya celup dengan herba. Itu sebab sihat. InsyaAllah. Tapi ikut selera masing-masing lah. Ya. Boleh. Ini nasi dia. Ini nasi dia. Saya nasi kat sini memang nasi buka tudung bau wangi ni. Amin. Ini Allah bagi sedap. Ya. Ni saya mesti bagi semangkuk ni. dia Ini dia punya portion dia. Banyak juga lah portion dia. Ya, portion dia. Sebab saya nak customer saya datang dalam Islam pun sama. Kita mesti nak kasih orang kenyang. Ya, betul. Kita ikut syarat kita. Ya. Syarat Islam. Okey, sekarang ayam bahagian isi. Isi ya. Ya. Okey, isi. Nak potong sekor ya. Ataupun macam ni. Semua 2 kilo atas. Ayam 2 kilo atas. Ya, dia ayam. besar lah. Saya besar. Kita potong 8. Potong 8 Ya, saya. Okey, ayam dia. Lepas tu ini dia. Tu letak kat sini. Jadi dia memang lembut lah ayam dia. Memang lembut. Okey. Sebab ayam ni kita tak ambil masa yang banyak. Sebab ayam ni dia berkhasiat. Dia memang ada saya akak tak ambil macam puas sup, tak ada. Kalau saya puas sup, dia akan jadi tawar. Okey. Jadi kalau makan rasalah dia memang ada rasa khasiat ayam dia. Okey, untuk set dia dapat nasi, ayam, timun, sup dan sambal. Sup dan sambal. Okey.
Okey. RM7.50. Ini betul-betul resepi keturunan ni, Bang. Resepi keturunan. Ni. Tak ada apa ni tomato apa semua. Tak ada. Nasi ayam Hainan tak ada tomato, tak ada. Memang macam ni lah, Bang. Ya. Okey. Betul-betul Hainan. Ni sup dia lah. Ada sup. Ya. Sup pun ada herba ke? Sup kita biasalah Sup macam biasa sup saja. ayam sahaja. Sup ayam sahaja. Tapi Okey. kalau nasi pun kita pun ada letaklah bawang putih halia memang untuk khasiat lah. Sebab nasi ayam Hainan ni dia memang pentingkan bawang putih dengan halia. Betul. Ciri pun kita pentingkan bawang putih halia juga. Ya. Okey. Okey, tinggal sambal lah, cili dia. Tengah sekejap ya. Tengah ambil. Okey. Ada order kan ni? Ya. Ada ni selalu yang datang order. Tanya dia lah. Boleh tanya dia. Okey. Minta maaf ya. Tak apa. Tapi biasanya customer angkat sendiri kan? Ini adik tolong angkat pula. Memang kita hantar. Memang akan dihantar beginilah. Okey, baik. Terima kasih. Kat sini tak ada lain diri. Selalunya selalunya kita orang abang datang duduk je, nanti kita orang yang datang. Ambil order. Okey, baik. Okey geng, nasi ayam dah sampai. Jom kita makan. Okey, Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel YouTube Warung Hunter. Nama saya Abang Wee dan sekarang ni saya berada di Puchong Indah, Selangor. Ini nak makan nasi ayam Hainan. Nama gerai ni di Negara Gunung Duri. Nasi ayam Hainan Nurul Yen. Tengok lalu kat saya punya feed kan, tengok macam sedap. So hari ni main daripada Putrajaya, semata-mata nak kena nasi ayam Hainan daripada Nurul Yen ni. Akhirnya dapat juga nak makan ni nasi ayam daripada Puan Nurul kita. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Satu set. Ada nasi, ada ayam yang dipotong 8 dengan dia punya kuah sup RM7.50. Ini air teh ais. Ini katanya air ni dia boleh dia bagi percuma kepada dia punya customer. Habis pelang tu habislah. So kalau nak air kena datang awal. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Kita basahkan tekak dululah. Wangi tadi macam dia guna apa teh ros. Teh cap ros tu kan. Tadi saya bau dia punya nasi dia wangi. Dekat sini kan dia punya nasi ayam Hainan lah. Disediakan juga meja dan kerusi macam ni, boleh kita dine in dekat sini. So untuk satu hidangan nasi ayam kat sini dia punya portion yang kalau abang nampak agak banyak juga. RM7.50. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya ayam dia nampak juicy, dia tak kering tau. Mari saya tunjuk sikit. Katanya kalau style Chinese betul-betul dia memang serve beginilah. Tak ada salad, tak ada tomato, dia bubuh timun je macam ni. Tu dia. Saya minta bahagian isi macam biasalah. Jom saya nak rasa dulu dia punya nasi dia tanpa bubuh apa-apa. Sup ke, kicap ke, cabai ke. Nak rasa dulu dia punya nasi dia. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Dia punya nasi dia lembut. Makan nasi saja pun dah sedap. Ada rasa halia sikit, ada rasa bawang sikit. Ada rasa garlic sikit, tapi dia lebih kepada ada rasa halia tu. Sedap sikit dia, lembut. Ini kuah sup. Katanya sup ayam, ada juga dengan bawang goreng. Sup dia ada rasa lah. Dia bukan setakat sup kosong tapi ada rasa. Ini dia punya sos cili dan juga dia punya kicap ni buat sendiri.
homemade. Dibuat pada hari yang sama katanya. Maksudnya setiap hari dia pun akan buat yang baru lah. Sebab kata Puan Nurul tadi benda ni tak boleh simpan. Ni lah, fresh geng. Saya nak rasa dulu dia punya ayam tanpa letak dia punya kicap dan juga dia punya sos. Dia punya ayam dia cukup lembut. Dia punya herba tu tak kuat sangat lah. Dia rasa pun hujung-hujung je. Dia punya sambal dan juga kicap ni, dia terpulang lah. Nak letak, nak tuang-tuang atas ayam pun boleh. Nak letak asing pun boleh. Tapi saya rasa saya nak makan asing lah. Kita buat kicap dulu sikit. Kita asal sikit dulu, takut dia masin kan. Dia punya sambal saya tak tepi. Tu kita ambil dia punya ayam dia. Ayam bahagian isi. Ambil dia punya sambal sikit dengan dia punya, ambil dia punya sambal sikit dengan dia punya kicap. Sambal sedap. Kuat pasal dia punya bawang putih dia. Kita tambah sikit dia punya kicap. Apa rasa kicap ni? Dia rasa kicap ni, dia rasa yang tak berapa masin sangat. Dia masin tapi tak terlalu masin. Dan dia jenis yang kicap cair. Tapi sampai dia power geng. Kena ambil lebih sikit. Spoon. Tambah sikit kosuk. Kita top up sikit dengan dia punya sos cili ataupun sambal dia lah, cabai dia. Tu dia. Okey, kita pun lebih sikit. Dia macam simple je, nasi ayam, ada kicap, ada sambal, kosuk. Itu pun layan geng. So lepas ni dah sampai Puchong, dah tahu dah mana pot nak kena nasi ayam Hainan. Itu dia. Itu dia. Lupa nak beritahu, lokasi nasi ayam ni kan dia betul-betul terletak dekat tu lah, stesen minyak Petron Puchong Indah. Di depan je. Yang pastinya dia punya portion nasi dia memang banyak. Dengan ayam yang dipotong 8, nasi yang banyak, RM7.50. Apa lagi yang pun mau. Kalau yang follow saya daripada dulu kan, saya ni memang jarang lah. Ada tapi tak banyak buat konten pasal nasi ayam ni kan. Tapi kebetulan dapat tahu dekat sini ada pot nasi ayam yang jenis jual street macam ni lah. Jual tepi jalan, saya suka. Saya orang kata apa, tujuan Warung Hunter ni pun sebenarnya dia memang tujuan utama dia nak membantu peniaga-peniaga tepi jalan macam ni lah. Yang peniaga-peniaga kecil-kecil lah macam ni, yang peniaga-peniaga warung kan. Peniaga-peniaga yang patut kita support. So kalau pun nampak saya buat video dekat restoran, kafe, ada kalanya memang saya dipanggil lah untuk mempromosikan tempat tu. Sebab ada yang komplain, kata nama Warung Hunter tapi buat video restoran, kafe kan. Patut buat kadang-kadang macam ni. Ramai yang tanya, kebanyakan cap yang saya pakai ni kan untuk saya punya step video beli kat mana? Nak cerita sikit.
Kebanyakan saya punya cap yang saya pakai masa video, saya beli dekat Amin. Nama dia Amin Snapback Cap. Kalau nak beli, saya sediakan link. Korang boleh tekan link produk ni, boleh beli kat situ. Dan dia punya kualiti dia memang superb lah. Saya pakai cap daripada Amin ni dah lama dah. Sampai sekarang masih pakai. Dan dia punya kualiti dia, kalau boleh nampak, memang terbaik lah. Kali dia tak luntur. Dia punya jahitan dia pun kemas. Amin ni adalah local brand. Kita kena support local brand. So, apa lagi? Beli dah. Okey, nasi dah nak habis dah, tak banyak dah. Wow, berselera betul makan buah pokok macam ni. Okey, baik, sekian saja untuk episod kali ini. Terima kasih kepada apa semua yang sudi tonton video ni sampai habis. Teman saya makan dekat nasi ayam Hainan Nurul Yen yang terletak di Puchong Indah, Selangor. Buka setiap hari, tapi hari Isnin dia cuti lah. Maksudnya dalam seminggu dia akan cuti sekali, hari Isnin. Start pukul 11 pagi sampai pukul 5 petang. Itu waktu operasi, biasalah. Kadang-kadang katanya habis awal. Kadang-kadang pukul 2, pukul 3 dah sold out. So nak selamat, apa main dalam pukul 12 macam tu lah. Dia tengah-tengah macam tu lah. InsyaAllah dapat merasa nasi ayam Hainan Nurul Yen ni. So macam biasalah, jangan lupa support saya, subscribe channel YouTube Warung Hunter. Follow saya juga di platform yang lain. Saya ada Facebook, Instagram dan juga TikTok Warung Hunter. Apapun nasi ayam Hainan yang saya kenal ni macam gini lah. Memang layan bro. Jumpa lagi. Stay safe geng. Assalamualaikum. Mari kita berhabis. Memang layan.